Aku dah keluar dah. Aku keluar. Lepas tu aku nak cari makan yang baru. Ini dekat pantai. Ini dekat pantai tapi aku nak cari yang baru. Nasi lemak biasa tu dari tadi yang RM3. Oh, quite macam sangat worth it. Lepas tu aku nak cari makan yang baru dekat pantai lah. Tengok dulu. Mungkin dekat pantai ni ada banyak restoran juga kan. Mesti ada restoran. Aku dah cari restoran ni macam kat luar. Wah, kat luar ada. Tengok dulu ada apa. Aku dah cari ni bihun goreng mama. Aku nak makan bihun goreng mama. Boleh order, cuba order. Boleh order bihun goreng mama boleh? Kecuali timun, kecuali udang boleh? Timur. Jangan pakai timun. Jangan pakai udang boleh? Okey. Udang sekali. Okey. Gitu. Ya. Tapi nak pedas dia pergi udang bikin lah. Jangan pakai udang tapi pedas. Boleh? Udang pakai lah okey lah. Udang jangan. Jangan udang. Okey. Ya. Ayam ada ayam. Ayam ada. Okey. Pedas. Itu je. Aku order. Aku sudah order. Jangan pakai timun, jangan pakai udang, tapi ada pedas boleh juga. Easy lah, easy order makanan. Kata ada apa? Tadi aku tunggu kat sini. Dekat sini mana-mana. Aku tunggu. You orang tahu tak? Sini ada banyak. Sini ada cantik yang background dekat pantai tu. Tengok ni. Kat sana ada kapal. Tapi kapal aku tak tahu. Tak tahu apa kapal jenis apa. Wah, tengok ni. Tengok ni. Kalau sana ada rasanya construction. Aku ingat masa aku kerja kat construction. Sana ada orang yang mancing juga. Aku harapkan dia orang boleh dapatkan ikan yang besar. Mestilah tak cukup untuk nasi lemak biasa saja. Aku order yang baru. Bihun goreng mama. Kecuali timun, kecuali udang. Tapi pedas. Baru boleh lah. Jom makan. Aku sekarang memang lapar lagi. Oh my god, let's go. Habis sudah. Macam biasa. Nasi lemak biasa, bihun goreng biasa. Hari ini semua dah biasa tak ada ayam. Setelah habis makan semua. Jadi okey, lepas ni aku nak rehat sikit. Sampai pukul 6.30. Lepas 6.30 nanti lagi siapkan pergi airport. Sorry ya. Jom. Tunggu dulu. Nanti jom. Sekarang baru dah sampai bus kat Penang. Let me check. Dekat macam rapid Penang from here to dari sini ke bandara. Mungkin dalam 5 minit akan datang. Dan sekarang aku dengan kawan Stefan. Stefan dari French. Yeah, he's French. And then dia akan tunggu bus dengan aku sampai bus datang sini. Jadi ya, aku tunggu dulu. Ya, jom. Aku sudah naik bus
ke airport dari Penang. Tak ada orang. Tak ada orang. Hanya aku dengan bus driver. Check dulu. Aku dah datang kat airport, lapangan kapal terbang Penang. Macam beza dengan apa? Airport kat Kuala Lumpur. Beza sangat. Beza sangat. Jadi sekarang aku nak cari arrival. Jom. Tadi aku tanya pergi macam mana boleh pergi naik domestik dari sini, dan yang satu orang jawab untuk aku pergi atas. Jom. Aku nak tanya domestik ke mana? Spesifik domestik dari mana? Penang ke Kuching. Penang ke Kuching ke mana? Cuba cari dulu. Teruskan pergi sana. Ada domestic departure kat depan. Sini. Ada. Okey. Sini ada domestic departure. Okey. Tengok dulu. Aku dah masukkan immigration. Bukan immigration. Itu apa? Sudah check in. Lepas tu aku dah masukkan luggage check. Dan sekarang ni aku kat sini. Dekat mana? Dekat gate A sampai B. Sekarang aku tunggu. Aku satu jam sampai naik plane tu. Jadi sebelum tu aku nak cari yang sweet. Boleh chew something. Tengok dulu. Memang domestik punya airport Penang itu macam lain. Macam sikit, macam kecil je. Aku nak pergi toilet. Satu jam saja. Aku ada. Jom cari dulu. Sebelum aku nak pergi toilet, haus sikit. Cukupkan air dulu. Lepas tu aku nak pergi cari toilet. Oh my god, toilet tutup. Tiba-tiba more toilets are available at gate D5 and next to Starbucks outlet. Okay, cuba cari dulu toilet lain lagi. Masih ada sejam lah. 1 jam sampai naik kapal terbang air flight. Tunggu dulu. Roti je aku beli. Roti 1-2. Kalau kat belakang, kalau kat dalam airplane, aku rasa susah nak beli apa nasi lemak. Sebab dulu bila aku pesan apa tiket flight tu, aku tak order makanan apa pun kat dalam airport. Airplane. Jadi ini makan dulu. Aku rasa sekarang pukul ni dah ramai sangat orang kat sini. Nanti sampai pukul 12 sudah midnight. Rasanya nanti apa ada traffic jam dekat airport Kuching airport. Sebab sini ada ramai orang. Sekarang sini ada ramai orang. Aku tak fikir ramai orang macam ni.
macam tu Okey lah, cuba. Sebab ini first time pergi Kuching. First time pergi Kuching. Kat Kuala Lumpur, Penang, Melaka, lepas tu Kedah, Perlis, Kelantan, Johor Bahru, semua pernah pergi. Tapi kalau Kuantan tak pernah pergi. Ya. Kalau East Malaysia tak pernah pergi. Memang tak pernah pergi. Ini memang first time pergi. Jadi jomlah. Ke kanan itu zon 3. Lain aku ini zon 2. Zon 2. Aku rasa lagi apa? Lagi rapid lah. Lagi rapid. Zon 2 lagi rapid. Jom tengok. Memang first time naik dari luar. Memang first time Tapi hujan. Aku tak ada umbrella.